Allah suruh kita mengembara dan melihat ciptaan. Dalam surah Al-Ankabut ayat 20, Allah berfirman, maksudnya mengembaralah kamu di muka bumi, lalu lihatlah bagaimana Allah memulakan ciptaan. Ayat ni bukan sekadar ajak melancong, ini seruan untuk mengkaji. Bila Allah kata lihat bagaimana Allah memulakan ciptaan, itu bermaksud kita dituntut untuk perhatikan bukti, kaji fenomena, analisis perubahan bumi, sejarah manusia, fosil budaya dan tamadun. Inilah asas kepada ilmu sains seperti geologi, geografi, arkeologi, antropologi, biologi, etnografi dan sejarah. Ulama tafsir sebut ayat ni mengajak kita faham kekuasaan Allah melalui pemerhatian alam secara empirik. Maksudnya kalau kita serius nak hayati Al-Quran, kita tak boleh sekadar hafal, kita kena terlibat dalam penyelidikan. Tengok tanah, tengok bukit, tengok tinggalan purba, kaji bagaimana manusia berubah, bagaimana bumi terbentuk. Dari ayat ini jelas, umat Islam sepatutnya berada di barisan hadapan dunia dalam bidang penyelidikan, kaji bumi dan sejarah. Apatah lagi sejarah, jangan biar sejarah kita diseleweng atau dipendam oleh orang bukan Islam.